Sekiranya kuliah di surau, apakah perlu kita melakukan solat tahiyat masjid? Barakallahu fiik. Soalan yang bagus. Sebelum tu saya ingat ada baiknya kita jelaskan. Saya lihat ada seperti salah faham dan kekeliruan mengenai kedudukan surau. Apabila ada yang memberi pandangan bahawa surau dia bukan masjid, maka tak perlu tahiyat masjid. Sebab dah nama pun tahiyat masjid, ini surau. Mana ada tahiyatul surau? Sebahagian memberi pandangan macam tu. Saya melihat pandangan ini tak kena. Ketika mana kita kena ambil maklum bahawa surau hanyalah istilah yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan dalam bahasa syariat tidak ada surau. Surau itu bahasa Melayu kan? Dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab ialah masjid. Cumanya dalam budaya masyarakat kita, mereka perincikan adanya masjid. Malah masjid pun ada perincian lagi. Ada masjid jami', beza dengan masjid. Kemudian di bawahnya ada surau. Dan surau pun diperincikan lagi. Ada surau Jumaat. Kita kata tak ada masalah perincian-perincian macam ni. Cuma nak kata bahawa apa kriteria masjid? Masjid ialah tempat yang diwakafkan. Syarat dia kena wakaf. Ini bukan tanah persendirian. Dan dijadikan sebagai tempat untuk didirikan solat fardu 5 waktu oleh penduduk setempat. Itulah masjid. Walaupun dinamakan sebagai surau, tak ada masalah selama mana dia menepati kriteria dia. Apa dia? Tanah wakaf dan dijadikan sebagai tempat untuk didirikan solat fardu 5 waktu oleh masyarakat setempat. Adapun dari segi sudut benaannya, itu bukan kriteria. Oh, kalau kecil tak boleh jadi masjid. Siapa kata? Kalau belum lagi kita melihat masjid Nabi SAW. Barangkali pada hari ini kita kata ini tak nampak masjid langsung. Masjid Nabi macam mana pada zaman Rasulullah? Dengan tiang pelepah kurmanya, atapnya daripada daun-daun kurma, tak ada dinding langsung lah, jauh sekali daripada lampu kipas semua, memang tak ada lah. Pada hari ini mungkin kalau ada yang tengok tak ada rupa masjid lah. Padahal itulah keadaan masjid Nabi SAW. Jadi jangan kita keliru tentang besar atau kecil. Sebab saya tahu pada hari ini masjid dikategorikan sebagai yang besar, bangunan besar. Kalau kecil sikit dipanggil surau. Keadaannya bukan begitu pada zaman Rasulullah SAW. Sebaliknya dia kembali kepada apa? Dua kriteria yang telah kita sebutkan tadi. Jadi akhirnya kalau suatu surau itu memenuhi kriteria yang kita sebutkan tadi, tanah wakaf dan didirikan solat fardu 5 waktu oleh penduduk setempat, itulah dia masjid. Walaupun dinamakan surau, justru disyariatkan salat tahiyat masjid. Berbalik kepada soalan tadi, kalau seorang itu dimasuk surau dan ada kuliah, kita kata kalau menepati kriteria yang kita sebutkan tadi, itu tempat ya masyarakat solat fardu 5 waktu, maka kena solat tahiyat masjid, kerana sebetulnya tahiyat masjid itu hukumnya wajib, bukan sunat. Walaupun kadang-kadang istilahnya kita sebut sunat tahiyat masjid. Ini istilah kerana perbahasan fiqh dalam mazhab dan sebagainya, sampai dah sebutannya macam tu, sunat tahiyat masjid, sedangkan sebetulnya dia adalah wajib. Kenapa wajib? Kerana berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Apabila sahabat masuk ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, Nabi tegur seorang sahabat tu yang duduk terus. Nabi kata, kau dah salat ke belum? Yang ni salat tahiyat masjid. Dia kata belum. Nabi kata bangkit dan salat. Sedangkan kita maklum bahawa mendengar khutbah Jumaat adalah wajib. Ketika mana Nabi tegur sahabat yang belum lagi salat tahiyat masjid, suruh bangun salat. Sedangkan kalau dia salat, dia boleh dengar khutbah ke? Tidaklah. Sedangkan mendengar khutbah Jumaat itu wajib. Ini menunjukkan bahawa tahiyat masjid itu tetap wajib, dan wajib bertemu dengan wajib hendaklah didahulukan mana yang dulu. Maka didahulukan tahiyat masjid kerana dia tidak boleh diqadha. Kalau dah duduk, mana nak qadhanya? Maka didahulukan tahiyat masjid sebelum seorang itu duduk di dalam surau atau masjid.